Bayangkan macam mana saya nak hidup dengan kelangsungan anak-anak saya, menyara anak-anak saya. Assalamualaikum, saya Puan Siti Hadijah binti Jaafar. Saya berusia 44 tahun, berasal daripada wilayah Persekutuan Labuan. Saya mempunyai 6 orang anak. Saya juga mengusahakan kafeteria. Okey. Sebelum ini saya adalah seorang penerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mungkin bantuan kanak-kanak, bantuan AM dan juga saya juga adalah penerima bantuan geran pelancaran TUYEP. Okay, pada 2013 selepas kematian suami, nak melangsungkan kehidupan, saya berniaga kecil-kecilan. So, saya tak boleh lupa time tu saya berniaga dengan pendapatan yang saya boleh terima RM1.70. Itu saya ingat sampai sekarang. Bayangkan macam mana saya nak hidup dengan kelangsungan anak-anak saya, menyara anak-anak saya. Saya mengenali JKM bermula daripada selepas suami saya meninggal. So adalah masyarakat orang flat yang bantu saya mendaftarkan. Jumpa dengan pegawai, mereka mendidik saya, mengajar saya macam mana isi borang. Okay. So dari situlah saya, orang kata, langkah pertama saya bertemu dengan JKM. Dalam time tu semangat tengah down kan. Okay, pada 2017 saya diberi, orang kata, diperkenalkan oleh pihak JKM dengan bantuan perniagaan, iaitu geran pelancaran perniagaan TUYEP sebanyak 2,700, dan di situlah bermulanya titik modal yang saya gunakan untuk mengembangkan lagi perniagaan saya. Bermula daripada tepi jalan sehinggalah saya mula dengan event, saya join event. Saya mulakan dengan kantin-kantin sekolah. Alhamdulillah, dengan modal yang saya dapat itulah saya kembangkan sedikit demi sedikit perniagaan yang saya laksanakan. Bila saya nampak anak-anak saya bangkit. Kenapa saya perlu, orang kata, nak duduk selamanya dalam kelompok macam ni kan? So, saya berusaha, saya tingkatkan apa yang saya boleh, orang kata, boleh kembangkan untuk menanggung semua. Dan daripada situlah bila Jabatan Kebajikan Masyarakat bertemu dengan saya dan memberi peluang apa yang dia bagi, itulah yang saya manfaatkan sehingga hari ini. Saya dengan dana itulah yang saya kembangkan sedikit demi sedikit. Saya majukan perniagaan saya mempelbagaikan perniagaan saya tak nak anak-anak saya ikut jejak saya. Cukup saya lah dah alami semua, dan alhamdulillah, daripada, orang kata, daripada boleh dikategorikan sebagai asnaf, saya keluar daripada kelompok itu, saya keluar daripada kepompong, saya lepaskan semua apa yang bantuan yang saya terima, bagi yang lebih-lebih layak, dan kini saya, alhamdulillah, saya dah stabil, saya boleh berdiri di kaki sendiri. Pada JKM sentiasa bagi support pada kami, sokongan kuat supaya saya tak down. Saya harap saya sentiasa, orang kata, konsisten. Saya tidak lagi, orang kata, menoleh ke belakang. Dan saya harap saya juga tidak lupa diri bila berada di atas. Terima kasih JKM. Mula-mula sekali, saya syukur alhamdulillah saya diberikan kesihatan yang baik. Tanpa kesihatan ialah nak melakukan benda pun semua dalam keadaan yang susah. Okey, kemudian saya dapat sokongan-sokongan padu daripada family, selain daripada rakan-rakan, daripada pelanggan yang memberi kepercayaan pada saya. Selain itu juga saya dapat daripada sokongan mentor dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat, mana mereka membeli kami geran, latihan dan juga program-program yang boleh membina semangat usahawan untuk lagi lebih berjaya pada masa akan datang. Selain itu saya juga, orang kata, saya fokus pada apa matlamat utama saya dapatkan geran ni. Jadi saya, orang kata, kena mempelbagaikan, tidak pada fokus pada satu bahagian iaitu berniaga semata-mata, tidak. Tapi saya ingin mempelbagaikan lagi untuk orang kata menjadi usahawan yang berdaya saing. Harapan saya semoga perniagaan yang saya usahakan berkembang dengan lebih maju ke hadapan. Selain itu saya juga dapat memanfaatkan, bukan saya saja, usahawan yang lain pun dapat memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat.
Terima kasih Jabatan Kebajikan Masyarakat kerana memberi peluang pada kami, memberi motivasi, suntikan modal untuk kami terus memperkembangkan perniagaan yang kami usahakan. Kepada peniaga-peniaga, kata kepada usahawan, jangan pernah takut, jangan pernah malu bermula daripada bawah. Sesungguhnya usahawan yang hebat adalah bermula daripada kosong, daripada zero to hero.